Pernah tak anda perasan, lagi banyak duit kita keluarkan, lagi banyak ia lesap? Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Sebenarnya, bila kita keluarkan duit dalam amount besar, otak kita rasa macam ada banyak ruang untuk belanja. Dan bila rasa lapang, itulah masa duit mula habis tanpa kawalan. Sebab tu, pakar kewangan selalu nasihatkan, hadkan jumlah pengeluaran, ambil seminimum mungkin. Realitinya, ramai orang keluarkan duit banyak setiap kali gaji masuk. Tarik RM500, RM1,000. Lepas tu, rasa macam masih ada baki dan mula berbelanja tanpa sedar. Simpanan pun tak sempat nak jadikan simpanan. Cara paling selamat adalah simpan dulu, belanja kemudian. Lagi baik asingkan terus simpanan tu kepada aset seperti emas, supaya kita tak sentuh dan tak mudah bocor. Kalau anda tak ubah sekarang, pola yang sama akan berulang setiap bulan. Gaji masuk, keluar banyak, habis cepat. Tambah pula nilai duit makin jauh, harga barang pula makin naik. Lebih lama kita tunggu, lebih banyak kita rugi. Simpan dulu sekurang-kurangnya 10 ke 15% daripada gaji. Kalau nak lebih selamat, tukar kepada emas. Dan dengan Public Gold, anda boleh mula serendah RM100 sahaja. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.